Di bumi Palestin, sujud mereka bukan sekadar ibadah, tapi taruhan nyawa. Ada yang bangun dari sujud dengan harapan, ada yang rebah menyambut syahid. Namun, mereka tetap teguh mendirikan salat. Tapi kita, bunyi azan hanya berlalu seperti angin. Urusan dunia lebih utama daripada panggilan ilahi. Sampai bila, wahai diri? Sampai ajal menyebut, baru nak tersedar? Tepuk dada, tanya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Subuh tadi, salat tak? Salat, mantap. Barulah hidup kita ada Hadirin, sedar atau tidak, salat bukan saja satu kewajipan, tapi tiang yang menjadi penentu kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Tanpa salat, hati menjadi kosong, hidup terasa tak tentu arah. Rasulullah SAW bersabda, Ra'su amri Islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihad. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat dan kemuncaknya adalah berjihad. Riwayat Al-Tirmizi. Sidang hadirin, nak tahu tak siapa yang disebut-sebut oleh Rasulullah sebaik-baik pemimpin yang berjaya menakluk Konstantinopel? Beliau ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kunci kejayaan beliau kerana beliau menegakkan agama dalam kehidupan. Buktinya, beliau tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib dan solat sunat tahajud semenjak beliau balik lagi. Solat fardu confirm lah tak pernah tinggal. Jika seorang pemimpin hebat seperti Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan solat, mengapa kita masih mengabaikannya? 1, 2, 3, mari salat. Kalau kau tak nak diazab di akhirat, kita salat, Allah sayang sangat, kita akan selamat. Pernah tak terbayang di lubuk fikiran kita sedahsyat manakah api neraka kepada mereka yang sengaja meninggalkan salat? Api di dunia ni hanya satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka. Jika bara api di dunia pun sudah cukup menyakitkan, bagaimana dengan api neraka yang berkali ganda panasnya? Na'udzubillahi min zalik. Maka jagalah solat kerana ia adalah benteng utama daripada azab sedahsyat ini. Hadirin yang dirahmati ilahi, solat merupakan satu anugerah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya sebagai perintah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Peristiwa ini menunjukkan simbol kerahmatan Allah kepada kita. Pada malam itu, Rasulullah SAW diangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit menemui Allah. Pada awalnya 50 waktu sehari dikurangkan menjadi 5 waktu sehari semalam kerana bukti kasih sayang Allah dan perintah Nabi Musa yang inginkan kemudahan buat kita. Walaupun hanya 5 waktu, Allah menjanjikan ganjaran seolah-olah kita menunaikan 50 waktu. Subhanallah. Hadirin, kenal tak Uwais Al-Qarni? Nama yang asing di bumi tapi harum di langit. Beliau bukan seorang raja, bukan juga panglima perang, tapi Rasulullah sendiri menyebut namanya di hadapan para sahabat dan memujinya, insan yang doanya mustajab. Digelar Said At-Tabi'in, hidupnya serba kekurangan.
tidak dikenali. Namun di sisi Allah, dialah yang lebih mulia daripada raja. Keikhlasannya dalam beribadah, solatnya yang khusyuk dan hatinya yang penuh tawaduk menjadikan beliau hamba yang paling dicintai oleh Allah. Inilah bukti bahawa kemuliaan bukan pada rupa, bukan pada harta atau pangkat, tapi pada hati yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Sehebat mana pun kita di dunia, jika solat kita rosak, segala amalan lain akan turut dipersoalkan. Maka marilah kita sama-sama menjaga tiang agama ini agar tidak runtuh dalam kehidupan kita. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? #ada solat, ada tiket free ke syurga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.